Semua video-video ni berada di dalam tangan kita, termasuk dengan muka semua anggota-anggota dalam sindiket ni. Baru kita tahu. Dan apakah perbincangan mereka? Joshua dan rakan-rakan datang untuk membantu mangsa yang sedang dalam keadaan dikepung oleh ahli-ahli sindiket Along. Ketika mereka datang, sindiket melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, dia tertinggal satu handphone, yang salah satu handphone yang penting, yang saya percaya handphone ini dimiliki oleh salah seorang team leader di dalam sindiket Along ini. Di dalam handphone tersebut terkandung segala-galanya yang kita tak sangka, yang menunjukkan bahawa organisasi ini merupakan satu sindiket jenayah yang terancang. Selain video-video yang dia buat jenayah tu lah, boleh tunjuk? Boleh. Ni kira dia buat jenayah macam ni. Ni dia bukan, dia tak akan hantar bagi mangsa-mangsa. Ni hantar bagi kepada bos dia je. Dan dia paling kalau orang Cina dia ada sistem. Orang Cina dia baling, kita panggil Jaws paper lah. Macam orang mati dia baling dia kertas tu. Kalau orang Melayu ada sistem dia lain. Kalau orang Melayu, saya tunjuk dekat sini, dia ada tulis dekat sini, dekat group chat sini, dalam Cina lah. Dia cakap kalau orang Melayu pergi ke kedai bakutel lah, mereka cakap beli tulang babi, lepas tu buang kepada mereka. Dan inilah ahli-ahli mereka. Dalam phone tu adalah ahli-ahli mereka semua ni. Cakap ni ketua mereka lah. Nama Badi lah. Nama orang panggil. Nama Badi. Ni ketua dia. Ini adalah team leader. Team leader dia nama Obah. Selain Obah ni, nah, budak-budak yang keluar baling cat punya semua ni, inilah ketua dia. Ketua keluar baling cat, baling tulang semua. Ada operasi timah. Nama dia Sky. Dan lagi-lagi lah, ni semua dalam lah, budak-budak kerja dekat dalam. Yang pasport ni kenapa dalam phone ni ada? Sebab setiap 2-3 bulan mereka pergi melancong. Company rules, mesti kena pergi. Tak boleh tak pergi. Sebab duit terlalu banyak. Dan dalam tim ni, tim besar ni dia panggil buddy team. Okay, tim besar ni panggil buddy team. Dalam buddy team ni ada Obah, Cakun, Singkau, Jangkit. Ini semua nama tim. Tak apa, nama orang tu jugalah. Nama tipu mereka lah. Tak apa, ni tim dia semua. Dan hanya untuk 2026 Januari dan Februari, dia punya profit ialah 2.3 juta. Mangsa-mangsa buat report, ada banyak yang masuk NFA. Bila masuk NFA, sebelum pernah dengar cerita tak? Sebelum mangsa keluar balai, mereka dah dapat report. Ini betul benar. Benda yang betul. Yang sini, you tengok. Sini semua negeri dekat sini yang mereka dapat PDF-R mereka dapat. Kalau masuk dalam tengok, semua negeri-negeri punya macam let's say lah, Selangor punya orang yang dah buat report polis, kertas siasatan, semua akan hantar kepada mereka. Antara perkara-perkara yang kita dapati, saya bagi contoh lah. Ni dia punya 69 muka surat manual operasi. Bagaimana cara pelaksanaan modus operandi sindiket. Ditulis dengan jelas bagi tatapan ahli-ahli sindiket. Sekiranya ada tangkapan polis, apa yang perlu cakap, berapakah tawaran yang perlu diberikan kepada pihak agensi penguatkuasaan. In detail dia beritahu. Dan siapakah sekiranya tak dapat selesai, maka hubungi satu ketua dia panggil PR yang bernama Datuk D. Dan berapakah tawaran yang Datuk D nak bayar kepada pihak agensi siasatan supaya kes ini boleh dibincang. Semuanya ada dalam buku ni. Setiap kali mereka melakukan jenayah kekerasan ni,
Mereka kena update di dalam grup tu. Biasa kita tengok video-video Along ni, video berkaitan dengan dia baling cat ataupun baling api. Kita nampak tu. Kita tak nampak pelaku. Rupanya ketika dia baling ni, ada orang lain yang rakam dia pula. Dia kira macam punch card kot. Kita panggil bukti yang nak claim kot kan, claim kerja. Profit setiap anggota dalam sindiket ini diberikan profit, keuntungan daripada syarikat tersebut. Dan salah satu tim ni, keuntungan dia hanya untuk tahun 2025 sebanyak 27 juta ringgit. Bayangkanlah, ahli tim ni baru 25 orang. Kurang-kurang 25. Dalam 25 orang saja ahli tim ni, satu tim ni. Keuntungan, dia ada sales report. Dia ada sales report, profit distribution tak? Ada. Sebanyak 27 juta ringgit. Dan mereka juga ada insentif pelancongan. Ini menunjukkan bahawa ada satu sistem, satu sindiket ini bukan sindiket biasa. Dan kalau agensi siasatan masih lagi mengendalikan kes ini seperti satu jenayah yang biasa, hanya siasat di bawah 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang, hanya siasat di bawah Seksyen 506 yang hukumannya hanya berakhir dengan denda, saya tak nampaklah dengan ada yang saya baca ni, sindiket ini akan dilumpuhkan. Tujuan kami membuat sidang media ini adalah untuk membongkarkan, membuktikan bahawa sindiket Along ini adalah satu sindiket jenayah yang terancam, yang sepatutnya bukan berada di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Sepatutnya berada di bawah D9, di bawah jenayah berat, dan seharusnya mereka disiasat di bawah Seksyen 130V Kanun Kesiasaan sebagai satu sindiket jenayah yang terancam. Dan untuk maklumat, kita telah membuat laporan polis, dan naratif kita nak menggesa kepada pihak polis untuk menyiasat kes ini di bawah Seksyen 130V jenayah terancam, dan pelaku-pelaku ahli-ahli sindiket beserta dengan mastermind perlu ditangkap, disiasat dan didakwa di mahkamah atas kesalahan jenayah terancam.